kajian dan persoalan kajian lah. Jadi kalau you punya persoalan kajian, you punya permasalahan. Okay, kalau permasalahan berkaitan dengan pelajar, then kajian kita akan melibatkan pelajar lah. Tapi kalau permasalahan kajian kita melibatkan guru, jadi kita kena kaji dalam konteks guru. Dia tak boleh you punya masalah berkaitan dengan pelajar tapi you nak kaji guru. Mesti ada justifikasi yang sangat-sangat kuat lah kalau you nak kaji guru. Okay, kenapa masalah berkaitan dengan pelajar tiba-tiba you nak melibatkan guru sebagai you punya responden. Mesti ada justifikasi yang kuat yang dapat menyokong. Okay, sebab selalunya kalau you punya masalah adalah pelajar, contohnya masalah kita adalah pelajar mempunyai kemahiran menyelesaikan masalah yang rendah. Okey, jadi kita mestilah nak menyelesaikan masalah tersebut, mestilah kita libatkan pelajar dalam kita punya kajian lah. Okey, iaitu pelajar sebagai kita punya responden. Boleh tak ada isu kalau nak libatkan guru tapi mesti ada justifikasi yang kuat. Kenapa you nak buat kajian terhadap guru? Apakah implikasi daripada dapatan kajian tersebut yang boleh memberi kesan kepada pelajar? You kena ada justifikasi yang kuat. Okey, tapi kalau tak ada justifikasi yang kuat dan itu bukanlah satu cara yang baik lah. Okey, ataupun bukanlah pemilihan populasi atau responden yang baik. Okey, jadi itu adalah persoalan utama kita lah, siapa yang kita akan kaji berdasarkan persoalan kajian dan juga objektif kajian kita. Okey, jadi unit analisis yang pertama sekali lah, sebab kalau kita tengok pada tajuk kita adalah unit analisis dan populasi serta persampaian. Okey, jadi kita kena tahu juga unit analisis kita punya kajian lah, yang mana ianya merujuk kepada peringkat di mana data akan dikumpulkan. Peringkat mana data ini akan dikumpulkan. Okey, peringkat mana? Peringkat mungkin di peringkat pelajar, di peringkat guru. Jadi itu adalah unit analisis kita. Contohnya kita nak mengkaji tentang peringkat, contohnya di sekolah mungkin guru atau pelajar, ataupun mungkin peringkatnya adalah kita nak buat di peringkat negara lah, contoh kita nak melibatkan semua orang di dalam negara, atau kita nak melibatkan negeri sahaja, di mana populasi kita hanya tertakluk kepada negeri-negeri tertentu sahaja. Jadi kita kena tahu jugalah, okey, apakah unit analisis kita. And then daripada unit analisis tadi barulah kita tentukan populasi. Populasi ni adalah individu yang mana masalah wujud, dan mereka mestilah mempunyai ciri atau sifat yang sama. Okey, yang mana macam saya kata tadilah, contohnya pelajar mempunyai masalah untuk kemahiran menyelesaikan masalah. Jadi di sini kita tahulah individu ini adalah pelajar. Okey, pelajar yang mana pelajar inilah yang mempunyai masalah untuk dari segi kemahiran menyelesaikan masalah lah, yang mana kita kena tahu juga populasi ni mestilah mempunyai ciri atau sifat yang sama. Jadi kita ni nak tetapkanlah, okey, populasi kita ni pelajar tu pelajar apa? Adakah semua pelajar? Okey, adakah pelajar sekolah rendah? Adakah pelajar sekolah menengah? Kan? Kena tentukanlah, okey, berdasarkan latar belakang penyataan masalah kita. Okey, selalunya pelajar yang mempunyai kemahiran menyelesaikan masalah ni selalunya pelajar di sekolah menengah ke, pelajar di sekolah rendah ke, ataupun mungkin lebih spesifik pelajar tingkatan berapa. Okey, ataupun pelajar di sekolah mana, ataupun pelajar di daerah mana. Okey, jadi itu dia berkait rapat dengan unit analisis kita tadilah. Okey, jadi pelajar-pelajar ini mestilah populasi pelajar ini mestilah mempunyai ciri atau sifat yang sama. So kalau kita kata ini adalah pelajar sekolah menengah, jadi ciri-cirinya adalah pelajar sekolah menengah. Jadi semua populasi kita mestilah pelajar yang datangnya daripada sekolah menengah. Tak boleh ada pelajar yang ada daripada sekolah rendah, sebab di situ mereka dah tak ada ciri yang samalah di situ. Okey. Walaupun berbeza dari segi lain. Mungkin di sini ada pelajar sekolah menengah yang datang daripada sekolah harian, ada pelajar sekolah menengah yang datang daripada sekolah berasrama penuh, ataupun mungkin ada pelajar sekolah menengah yang datang daripada bandar dan ada pelajar yang datang daripada luar bandar. Okey, walaupun mereka berbeza dari segi yang lain tapi mempunyai ciri yang sama, iaitu pelajar sekolah menengah. Itu contohnya lah yang saya boleh berikan di sini. Okey. Dan
Populasi bertaburan secara normal dengan nilai mutlak sebagai mean bagi populasi. Populasi ni mestilah bertaburan secara normal lah, okey? Bertaburan secara normal seperti yang kita tahulah, populasi ni dia tak boleh, orang panggil apa, uh, maksudnya ada kita panggil pelajar yang maksudnya kita tak adalah macam daripada sekolah ini sikit, daripada sekolah ini sangat banyak, dia tak boleh macam tu. Dia mestilah secara normal lah. Okay. And then maklumat populasi dikenali sebagai parameter. So di sini dia ada dua benda lah di sini yang you kena tahulah. Populasi apa-apa saja dia punya nilai, contohnya mean, median, mode ataupun frekuensi, kita sebut dia sebagai nilai parameter. Okay, apabila ianya berkait rapat dengan populasi. Contohnya kalau populasi pelajar sekolah menengah kita ada 1 juta. Okay, contohnya 1 juta pelajar sekolah menengah. Jadi apa-apa sahaja nilai, contohnya lah nilai bagi kemahiran menyelesaikan masalah bagi 1 juta pelajar populasi tadi, dia kita sebut sebagai nilai parameter. Okay, ataupun frekuensi bagi 1 juta populasi tadi, itu adalah parameter. Tetapi apabila kita dah jadikan dia sebagai responden, maksudnya daripada 1 juta, kita hanya pilih dia contohlah 200 sahaja daripada 1 juta tadi, dan kita kiralah dia punya mean, frekuensi, median atau apa-apa sahaja perkiraan lah, itu kita sebutkan sebagai statistik. Itu perbezaan dia. Bila you membuat pengiraan berdasarkan populasi, yang mana keseluruhan populasi lah, itu kita panggil sebagai nilai parameter. Dan apabila kita dah draw beberapa sampel berdasarkan pengiraan lah, kalau you nak pakai Krejcik and Morgan ke, nak pakai G-Power ke, nak pakai Cohen ke, whatever lah, let's say lah you nak ambil 250-300 sampel daripada 1 juta pelajar sekolah menengah tadi, apa-apa saja pengiraan yang melibatkan 250 atau 300 pelajar tadi, itu kita panggil sebagai statistik. Okay, jadi populasi mestilah dilibatkan dalam penyelesaian masalah dan mesti dikenalpasti dengan teliti dan cepat, dan tepat. Jadi inilah yang saya nyatakan tadilah, maksudnya apabila you nak menyelesaikan masalah melalui kajian, kita mestilah pilih responden kita berdasarkan populasi yang telah dipilih lah. Dia tak bolehlah pilih responden di luar populasi tadi. Okay, jadi di sini populasi merupakan sasaran bagi penyelesaian masalah, dan penyelesaian harus melibatkan keseluruhan individu sepatutnya. Okey, sepatutnya penyelesaian, bila you kata you nak menyelesaikan masalah kemahiran menyelesaikan masalah pelajar, sepatutnya kita kena libatkan 1 juta pelajar sekolah menengah tadilah. Tetapi of course memang sangat sukar untuk kita untuk nak dapatkan maklumat daripada keseluruhan populasi, especially bagi social sciences. Sebab dalam social sciences ni kita punya populasi cenderung untuk sangat banyak. Kan, bila kita nak melibatkan masalah dalam social sciences, especially pendidikan lah, contoh kalau pelajar-pelajar ni dia tak main lah 300-400 kan populasi kita. Populasi kita berjuta-juta pelajar, beratus ribu guru kan. Jadi agak sukar untuk kita nak pergi collect data dan melibatkan setiap ahli dalam populasi. Okey, contohnya macam kat sini diberikan batasan masa. Bayangkan kalau nak collect data 1 juta pelajar kan, berapa lama kita nak habis belajar kan, nak habis satu-satu kita panggil penyelidikan tu. Setahun, 2 tahun, 3 tahun is not possible lah, memang tak boleh kan. Tenaga, you nak kena pergi ke seluruhan Malaysia ni, nak kena jumpa semua orang di setiap pelusuk dan ceruk-ceruk kan. Jadi agak agak-agak mustahil lah untuk kita nak buat perkara itu. Okay, dari segi masa, tenaga dan juga peruntukan. Of course, bila you nak kena ke sana dan ke sini, mesti akan memakan kewangan lah, memakan dari aspek kewangan yang sangat banyak. Jadi tidak logik lah, tidak logik untuk kita nak melibatkan semua ahli dalam populasi. Sebab itu kita dalam social sciences kita akan buat pengiraan berdasarkan formula-formula tertentu yang telah diwujudkan oleh pakar-pakar penyelidikan lah. Macam saya sebutkan tadi, ada Krejcik Morgan, ada Cohen, kita ada juga software-software yang kita boleh gunakan, contoh macam G-Power Analysis, okay, yang mana kita boleh dapatkan representative
okay, representative ataupun kita panggil set of respondents yang dapat mewakili populasi, keseluruhan populasi yang kita pilih dalam kajian kita lah. Okay. Jadi kita balik kepada sampel pula. Okey, sebab tadi kita dah tengok populasi ni adalah keseluruhan ahli yang sepatutnya terlibat dalam penyelesaian masalah yang kita cuba nak buat lah. Okey, tetapi macam saya kata tadi, tidaklah kita panggil logik untuk kita nak melibatkan semua ahli-ahli dalam populasi yang sepatutnya kita pilih tadi. Jadi sebab itu kita ada terma sampel di sini. Sampel yang mana dia adalah kumpulan kecil daripada keseluruhan ahli populasi yang kita nak kaji tadi. Contoh kalau pelajar sekolah menengah tadi ada 1 juta. Jadi daripada 1 juta tu kita perlu buat pengiraan dan kita pilih beberapa ratus sahaja daripada 1 juta tersebut untuk kita buat generalisasi, untuk kita nak buat perwakilan tentang populasi sasaran. Jadi sekiranya kita ni buat pengiraan yang baik, yang betul, okey, untuk kita pilih berapa ratus orang yang nak mewakili populasi tersebut, jadi kita sebenarnya boleh buat generalisasi ataupun kita boleh buat, maksudnya nak mengatakan dapatan yang ratus-ratus kita buat tadi, ratus-ratus pelajar tadi tu boleh mewakili keseluruhan populasi. Tapi dengan syarat you kena betul-betul gunakan numbers of sample yang baik lah, yang betul lah. You tak boleh lah kata daripada 1 juta saya ambil 50 sahaja kan, 50 orang sampel, dan 50 orang sampel ni mampu untuk mewakili keseluruhan ahli populasi. Dari sumber manakah yang you kena nyatakan siapa yang kata 50 itu mencukupi. Sebab itu dia tak boleh suka-suka hati kata saya guna 50 pun dah cukup kan. Tak boleh. Dia kena ada sumber. Sumbernya macam saya kata tadilah, gunakan formula-formula tertentu yang boleh membuat pengiraan. Kalau nilai populasi, kalau jumlah populasi sekian-sekian, berapa ratus yang kita perlukan, berapa sampel yang kita perlukan untuk membolehkan kita membuat generalisasi tentang populasi sasaran tersebut. Okey, jadi kat sini perbezaan antara anggaran sampel dengan populasi sebenar dikatakan ralat persampelan. So kat sini bezanya antara kita punya sampel tadi dengan populasi sebenar yang 1 juta tadi, itulah kita panggil sebagai sampling error. Okey. Jadi kalau kita lihat balik di sini, okey, populasi ni adalah sesiapa sahaja yang kena dengan ciri-ciri yang kita nak kaji. Ciri-ciri orang yang kita nak kaji. Semua orang. Okey. Jadi sampel pula adalah siapa yang kita pilih untuk kita gunakan dalam kajian kita. Itu beza dia. Populasi ni dia termasuk dengan semua orang walaupun yang terlibat dan tak terlibat. Manakala sampel hanya orang yang terlibat dalam kajian kita sahaja. Okey, itu adalah sampel. Jadi kena ingat populasi sampel, beza dia adalah populasi adalah lebih besar lah dia punya jumlah dia. Manakala sampel adalah lebih kecil lah berdasarkan pengiraan. Pengiraan mengikut formula-formula tertentu lah yang kita boleh rujuk berdasarkan kita punya pakar-pakar dalam pendidikan yang lepas lah. Okay. Mana ada shooting lah. So ini contohnya, ini contoh lagi lah tadi saya dah berikan. Kalau kita tengok contoh populasi di sini adalah semua guru di sekolah tinggi. Sampel pula adalah 100 guru di sekolah tinggi. Kalau macam ni ada contoh yang kedua, pelajar kolej di semua IPTA. Di sini sampel pula adalah pelajar kolej di satu sahaja IPTA. So kita boleh nampak dia punya beza, dia populasi lebih besar lah jumlah dia, sampel lebih kecil. Okay, dia ada specific numbers. Sampel dia ada specific numbers lah. Populasi kadang-kadang dia terlalu besar, kadang-kadang ada populasi yang kita tak boleh nak dapat secara tepat. Macam pelajar pun kan, kadang-kadang kita pun tak boleh nak dapatkan secara betul-betul tepat exactly number berapa pelajar di satu Malaysia ni contohnya kan.
Okey. Jadi Apa itu ada adalah orang populasi reply? dan juga sampel. Tapi ada juga populasi yang kita boleh dapatkan dengan tepat sebab tak semua populasi adalah besar. Okey, ada populasi yang mungkin ada ratus-ratus sahaja, ada populasi yang ada sampai beribu, ada populasi yang ada sampai berjuta. Depending on siapakah sasaran dalam kajian kita. Okey, siapakah sasaran dalam kajian kita. Okey. So persempelan di sini persempelan. Kalau tadi sampel tu adalah individu yang dipilih untuk kita jadikan kita panggil bahan dalam kajian kita lah. Manakala persempelan pula dia beza, sampel dan persempelan. Sampel adalah individu yang dipilih untuk turut serta dalam kajian kita. Persempelan pula adalah proses untuk kita nak memilih individu yang dipilih tadi. Apakah prosesnya? Adakah kita just pilih randomly? Adakah kita buat proses tertentu, contohnya kita tetapkan ciri-ciri, kita pilih berdasarkan ciri-ciri, proses untuk kita memilih orang yang nak kita panggil dikaji dalam kajian kita. Jadi di sini persempelan ni adalah satu dia ada proses tertentu lah yang mana depending on kita punya kita panggil apa? Kita punya aim kajian kita tu dia ada persempelan tertentu yang kita kena tahulah yang dapat memudahkan kita punya pengumpulan data dekat bawah ni memudahkan pengumpulan data kita, mengurangkan ralat pengukuran dan juga of course menjimatkan masa dan perbelanjaan. Sebab kadang-kadang of course kita nak contohlah kita nak kaji tentang semua pelajar di Malaysia kan. Takkanlah kita ni contohlah kita ni pelajar sarjana sahaja, pelajar master sahaja. Tapi agak tidak logik kalau kita nak mengumpul data yang melibatkan satu Malaysia. Kan, kita nak pergi ke setiap negeri. Jadi itu tidak somehow kurang efisien lah untuk hanya peringkat master. Jadi mungkin kita perlu pilih persempelan tertentu, teknik-teknik tertentu yang dapat somehow memberikan perwakilan yang baik tetapi pada masa yang sama dapat menjimatkan masa dan juga perbelanjaan kita. Jadi ada teknik-teknik tertentu yang kita boleh pilih lah. Dia ada beberapa teknik dan juga teknik persempelan ni dia adalah berbeza juga sekiranya kita gunakan penyelidikan kuantitatif dan juga penyelidikan kualitatif. Dia ada perbezaan dia. Ada teknik persempelan yang tidak sesuai untuk digunakan untuk kuantitatif. Ada teknik persempelan yang tidak sesuai digunakan untuk kualitatif. So dia ada dia punya teknik-teknik tertentu lah untuk even for different research method lah. Okay. Jadi ini yang saya ceritakan tadilah, maklumat daripada persempelan kita sebut sebagai statistik. Jadi bila you dah ada sampel, contoh daripada 1 juta, you ambil 250 orang. Jadi maklumat daripada 250 orang ini, contohnya dia punya purata, dia punya range, julat, dia punya median, mode, apa-apa sajalah nilai daripada apa-apa maklumat yang kita perolehi daripada 250 orang yang kita pilih ini, itu adalah statistik. Okey, dia kita tak panggil sebagai parameter. Okey. Jadi tujuan persempelan. Jadi di sini tujuan persempelan macam saya kata tadilah, tujuan persempelan ni untuk kita nak tahu maklumat tentang sesuatu populasi lah, seperti orang, institusi, tempat atau fenomena. Jadi macam saya katakan tadi, kenapa kita kena buat persempelan ni adalah kita nak pastikan bila kita pilih orang daripada populasi ini, dia dapat menjadi kita panggil dia dapat mewakili keseluruhan populasi. Contohlah kalau kita tak ada persempelan, kita kata kita nak kumpul macam kita punya keseluruhan populasi adalah pelajar sekolah menengah di seluruh Malaysia. Tapi bila kita pilih perlukan katakanlah 300 orang sahaja sampel. Tiba-tiba kita ambil je sampel tu kan, 300 orang tu tak ada teknik-teknik tertentu. Kita ambil je daripada mana-mana. Kita takut nanti orang yang kita ambil tadi tu, 300 orang yang kita ambil tu sebenarnya dia tidak dapat mewakili keseluruhan populasi. Contohlah saya pun tak apalah 300 orang kan. So saya pun ambil Google Form. Saya buat Google Form and then saya
letak je dekat Facebook kan. Saya letak dekat Facebook, okey tolonglah jawab kan, siapa-siapa yang jawab kan. Tiba-tiba rupanya saya nak kumpul satu Malaysia, tapi bila kita tengok balik 300 orang itu majoritinya datang daripada KL Selangor sahaja. Adakah sampel yang kita pilih itu dapat mewakili satu Malaysia? Sebab kalau kita faham pelajar-pelajar ni dia mempunyai karakteristik yang tertentu, even kalau duduk dekat KL, kalau duduk kat Kedah, kalau duduk di Sabah dan Sarawak, duduk di Kelantan Terengganu, setiap tempat dia ada dia punya mungkin perbezaan lah, perbezaan dari segi demografi, perbezaan dari segi latar belakang kan, benda-benda tu dia sebenarnya mempengaruhi juga kita punya pemikiran pelajar kan. Jadi apabila lah kita katakan sampel kita ni daripada 300 tu 280 daripada KL dan Selangor kan, 20 je yang datang daripada negeri yang lain-lain. Tapi bila kita fikirkan balik, adakah dia dapat membantu kajian kita itu supaya ia dapat digeneralisasikan kepada populasi satu Malaysia. Jadi kalau kita fikir secara logik pun, taklah sesuai untuk kita buat generalisasi sebab majoriti datang daripada KL dan Selangor sahaja. Okey, so kita tak nak benda tu. Jadi bila kita tak nak benda tu, mestilah kita ikut teknik-teknik yang tertentu. Okey, teknik-teknik yang tertentu supaya kita dapat pastikan semua kita panggil orang dalam populasi, semua orang dalam populasi atau semua ahli populasi tersebut mempunyai kita panggil peluang untuk dipilih ataupun peluang untuk turut sertakan dalam kajian kita. So tak adalah orang KL dengan Selangor je yang menjadi responden kita. Sebab kita kena faham bila kita kata nak buat generalisasi ni, mestilah ada wakil daripada setiap tempat yang kita libatkan tadilah. Dia tak boleh kita pilih contohnya populasi satu Malaysia kan, kita nak generalisasikan pada satu Malaysia tapi yang jawab cuma KL dan Selangor. Jadi tidak, somehow dia tidak valid lah, dia tidak kita panggil tidak boleh dipercayai lah. Okay, kita punya data kita nanti. Okay. So, di sini ini yang kelebihan lah, yang ni yang kita dah tengok dah tadi dekat sini. Perancangan persampalan yang rapi akan dapat memudahkan pengumpulan data, mengurangkan ralat, menjimatkan masa. So, ini adalah benda yang sama lah. Okay, kelebihan persampalan ni kita dapat buat generalisasi. Okay, dan tanpa perlu melibatkan setiap ahli dalam populasi. Itu bagusnya kalau kita buat persampalan lah. Menjimatkan kos, menjimatkan masa dan juga pengurusan penyelidikan lebih baik lah. Dia tak perlu macam banyak sangat dia punya urusan dia. Okay, so dia lebih tertumpu lah bila kita buat persampalan. Okay, so ini adalah istilah-istilah dalam persampalan yang kita kena tahulah, yang kita dah tahu tadi: populasi, kerangka sampel, parameter, statistik dan ralat persampalan. So ini semua adalah summary daripada apa yang kita dah lihat tadi. Jadi macam mana kita nak tahu sampel tu dipilih bagaimana? Bagaimana kan? Jadi itu yang kita akan lihat next lah. Sebab bila you nak buat kajian, you mesti tahu apakah teknik persampalan yang you guna, apa yang dikatakan dengan teknik persampalan tersebut, bagaimana you nak menjalankan prosedur pemilihan sampel menggunakan teknik persampalan tertentu yang you pilih. So kena tahu jugalah benda-benda itu. Jadi di sini you all kena tahu untuk kaedah persampalan kita ada dua jenis. Okay, kita ada dua jenis. Yang pertama adalah rawak. Kalau bahasa Inggeris ni kita panggil random sampling. Okay, random sampling. Kalau bahasa Melayu kita panggil kaedah persampalan secara rawak. Yang kedua kita kata kaedah persampalan bukan rawak ataupun non-probability sampling. Okay, kalau rawak tadi kita boleh cakap probability sampling, random sampling, itu adalah term-term yang biasa digunakan. Okay, probability sampling, random sampling. Bahasa Melayu dia kaedah persampalan rawak. Kalau bukan rawak, kita panggil sebagai non-probability sampling. Okay, kaedah persampalan bukan rawak. Okey, di dalam setiap dua jenis ini dia ada banyak lagi dia punya pecahan-pecahan dia. Saya rasa mungkin ada yang dah tahu, mungkin ada yang pernah belajar dulu. Okey, masa peringkat sarjana muda dulu. Okey, jadi kita akan tengok lagi sekali lah untuk kita sama-sama revise balik lah apa yang dikatakan dengan random sampling dan juga non-probability sampling ini. Okey, so kita kena tahu dekat sini ada beberapa jenis lah. Okay, persampalan rawak ataupun probability sampling or random sampling
Di sini kita menekankan persamplan itu dilakukan secara rawak lah, secara rawak, yang mana setiap ahli mempunyai peluang untuk dipilih. Okey, setiap ahli mempunyai peluang untuk dipilih. Jadi ada 4 jenis di sini. Kita ada rawak mudah, kita ada rawak sistematik, kita ada persamplan berstrata dan kita ada persamplan berkelompok. So dia ada 4 jenis di bawah persamplan rawak. Nanti kita akan tengok satu persatu. Okey, seterusnya kita ada persamplan bukan rawak yang mana ada 3 jenis, convenient, purposive dan juga snowball. Okey, snowball. Ini selalunya convenient, purposive dan snowball ni selalunya digunakan untuk kualitatif, untuk research kualitatif. Sampel persampalan rawak pula selalunya kita guna untuk kuantitatif. Okey, untuk kuantitatif. Jadi kadang-kadang kalau you pakai mixed method, you boleh jugalah kita panggil mix the sampling method lah. Okay. So kita tengok satu persatu iaitu persampalan rawak. Persampalan rawak ni macam saya katakan tadi, setiap orang dalam ahli populasi mempunyai probability atau kebarangkalian yang sama untuk dipilih sebagai sampel. Persampalan rawak ni kalau kita kata dia punya konsepnya macam you buat cabutan bertuah. Macam you buat cabutan bertuah, contohnya kita ni buat cabutan bertuah untuk semua pelajar untuk khusus ni. So saya nak buat cabutan bertuah. So you adalah populasi. Semua you ni adalah populasi. Okay. So persimpulan rawak ni lebih kurang macam saya ambil nama setiap orang, saya tulis dalam kertas, saya letak dalam bekas dan saya akan tutup mata dan pilih salah satu kertas yang ada dalam tu dan saya buka. Jadi itu adalah persimpulan rawak. Yang mana you pilih, maksudnya kita letak semua nama dan setiap nama tu ada peluang untuk dipilih. So saya tutup mata, saya ambil. Mungkin saya dapat nama mungkin saya dapat Ain, mungkin saya dapat orang ni, saya dapat orang tu kan. So itu adalah konsep persimpulan rawak. Macam cabutan bertuah lah. Yang mana mekanisme peluang ini digunakan di dalam proses pemilihan. Dan juga bias memang tak ada sebab kita tak tahu siapa. Kan? Kita memang secara rawak kan? Secara rawak. So kita tak tahu pun, kita tak kenal pun orang ni, kita tak ada pun macam orang panggil apa, peluang untuk kita nak pilih orang yang kita tahu dalam kita punya ahli populasi tersebut. Sebab rawak ni macam saya katakan tadilah, dia punya proses dia macam you buat cabutan bertuah. Okey. Jadi persampalan tidak rawak pula adalah di mana dia tak semua mempunyai kebarangkalian. Maksudnya you memang dah ada certain uh, macam certain kriteria ataupun you memang dah tahu you nak pilih dia. Macam tu. So dia sangat terbuka kepada bias. Sebab kadang-kadang tu kita dah tahu kita nak pilih orang ni. Sebab apa? Sebab kita kenal. Kan? Sebab kita tahu dia boleh buat. Jadi itu adalah persampalan tidak rawak. Maksudnya dia tak macam tadi. Dia tak macam yang cabutan bertuah tadi. Dia macam nanti you akan tengoklah ada persampalan tidak rawak ni yang mana you pilih orang yang you kenal, you pilih orang yang memang nak terlibat dengan you pilih orang-orang yang ada ciri-ciri tertentu. Jadi tak semua orang akan terpilih lah walaupun orang itu mempunyai ciri-ciri yang sama. Contohnya pelajar sekolah menengah. Tapi mungkin pelajar sekolah menengah ni dia nak pilih pelajar sekolah menengah yang mempunyai grade 8A semasa peperiksaan percubaan SPM contohnya. So walaupun dia pelajar sekolah menengah, ciri yang sama tapi dia tak boleh terpilih. Sebab apa? Sebab dia tak termasuk dalam orang yang memang intended untuk dipilih. Jadi itu adalah persampalan tidak rawak tadi. Okey. Yang mana kaedah pemilihan data ini macam saya katakan tadi, dia tak sesuai untuk analisis SPSS. Dia tak sesuai, kaedah-kaedah statistik ini dia tak sesuai. Okey. Dan dia juga dikenali sebagai non-probability sampling yang saya dah sebutkan tadi lah. Okey. Jadi kita tengok persampalan probability atau persampalan rawak. Dia ada 4 jenis yang saya sebutkan tadi. Yang pertama adalah rawak mudah. Rawak mudah ini nampaknya macam mudah. Namanya macam mudah. Tapi sebenarnya dia agak complicated untuk dilakukan. Sebab tu tak ramai orang pakai rawak mudah. Walaupun nama dia mudah. Okay? Walaupun nama dia simple. Kan? Simple random sampling. Jadi persampalan rawak mudah ni adalah di mana semua subjek dalam populasi tu kita akan ambil kira. Kita akan setiap subjek, contohnya pelajar sekolah menengah, kita kena kumpul semua nama pelajar sekolah menengah di Malaysia. Kena kumpul semua nama mereka. Lepas tu daripada semua nama ini kita kena letakkan nombor.
Letakkan nombor untuk setiap nama pelajar yang kata ada 1 juta kan, ada 1 juta pelajar ni, kena letakkan nombor daripada nombor 1 sehinggalah nombor 1 juta. Dan barulah kita pilih jadual nombor rawak. Jadual nombor rawak yang kita akan gunakan generator lah, maksudnya orang panggil apa, penjana nombor. Contohnya kalau kita katakan um, daripada nombor 1 sampai nombor 1 juta tu kita nak pilih orang panggil apa, pernah tak kalau kita tengok macam apa nama, website yang dia ada nak pilih cabutan bertuah tu kan, macam itulah contohnya. Kita letakkan nombor 1 sampai nombor 1 juta yang kita gunakan penjana tu untuk kita tekan dan dia keluarkan nombor tertentu. Nombor tertentu kan. Tekan sekali keluar nombor 10. Okey, pelajar yang nama dia nombor 10, okey jadi sampel kita. Tekan lagi sekali keluar nombor 200. So pelajar yang nombor 200 dia akan jadi sampel kita. So kita kena ulanglah sampailah cukup kita punya sampel yang kita perlukan. Contohnya kita perlukan 300, so kena tekanlah 300 kali penjana nombor tersebut sehingga cukuplah 300 sampel. Jadi nampak macam mudah tapi sebenarnya tidak. Sebab apa? Salah satu kesukarannya adalah macam mana kita nak dapatkan setiap nama orang dalam populasi. Kan, bayangkan kalau kita ada populasi yang sangat besar, contohnya macam pelajar sekolah menengah. Macam mana nak dapatkan 1 juta pelajar sekolah menengah tadi, nama setiap seorang. Jadi agak sukar untuk kita nak buat. Dan kita nak tekan 300 kali tu pun bukannya senang kan. Nak cari pula setiap nombor-nombor bagi nombor yang nama-nama bagi nombor-nombor yang terkeluar secara rawak tadi. Jadi agak susah sebenarnya walaupun namanya mudah. Okay. Jadi sebab tu dia kuranglah digunakan except for if you have like very of population lah. Contohnya macam you punya population ada 200-300 saja dan memang population you senang untuk kita nak dapatkan maklumat dan it's okay. Tapi kalau population yang sangat ramai, itu adalah sangat mustahil lah untuk dibuat. Okay. So ini adalah contoh-contohnya lah. Contoh jadual nombor rawak. So you pilih lah kan, nanti buatlah generator. Oh 60540 okay pelajar ini. Contohlah. Okay. So pilihlah setiap nombor-nombor berdasarkan pelajar-pelajar tadi. So memang sangat susah sebenarnya lah. Okay. Seterusnya kita tengok lagi ni adalah kelebihan rawak muda. Dia memang very good in generalization. Okay, sangat bagus kalau you nak buat generalisasi. Sebab you buat secara rawak, you tak tahu pun siapa yang akan ni, tak ada bias and so on. Okay, sangat-sangat bagus untuk dibuat generalisasi kepada populasi. Tetapi kelemahan dia sangat memakan masa. Sebab you nak dapatkan all the information is not easy lah. Okay. Jadi susah untuk kita nak dapatkan semua senarai keseluruhan ahli-ahli dalam populasi lah. Okay. So next kita pergi kepada persampalan rawak sistematik. Okay, rawak sistematik ni dia tak macam tadi, dia lebih kurang, maksudnya you masih lagi perlu dapatkan the whole information. Contoh kalau 1 juta, kena dapatkan the whole 1 juta pelajar punya nama dan maklumat. You masih lagi kena buat the same thing. Cuma ini dia punya pemilihan tadi tu, kalau tadi you tekan generator, dia akan randomly pilih mana-mana numbers. Kan, sampailah you kena pilih lah banyak kali kan, dapatlah 300 and then okay lah, you gunalah that 300 samples as your sample lah. Tapi untuk systematic random sampling, dia punya pemilihan nombor tadi tu daripada 1 juta, kita dah buat list, nak pilih which numbers yang kena jadi kita punya sample tu is more systematic than before lah, daripada random sampling tadi, yang mana kita akan buat contohnya di sini kan, bermula pada satu nilai yang rawak. Okay, contohnya you kata you nak pilih, you buat lah, contohnya you buat macam saya kata tadilah, cabutan bertuah, you pilih satu number. Okay, number yang you dapat adalah 50 contohnya. So daripada nombor 50 tadi tu, you akan pilih berdasarkan sela atau range yang telah ditetapkan. Okay, contohnya nanti you akan pilih lah range dia, you kena buat daripada 50 tadi, you nak pilih range 100. So you kena buat 50 and then 150 and then 250.
and then 350. So nama-nama daripada nombor 50 tadi, you punya first sample, 150 second sample, 250 third sample, 350 fourth sample dan seterusnya. So you kena pilih setiap selang 100 tadi. So 250, 350, 450, 650, macam itulah. Maksudnya you bukan randomly macam yang random sampling awal tadi. Jadi dia lebih sistematik lah. Okay. Berbanding dengan yang random sampling tadi lah. Itu dan sela sampel ditentukan berdasarkan saiz sampel dan populasi. Adalah pengiraan dia. Okay. Bagaimana kita nak tentukan sela sampel tadi. Contoh macam mana nak pilih sampel di sini. Jadi contohnya pelajar tingkatan 4 di negeri 9 ada 10,000. So you bagilah nombor 1 sehingga 10,000 untuk setiap pelajar. Jadi ada nama dia orang semualah, maklumat. And then nak pilih sampel seramai 100 orang. Daripada 10,000 kita nak ambil 100 orang sahaja. So 10,000 bahagi 100 adalah 100. Jadi yang pertama kita pilih secara rawak daripada 100 daripada satu pelajar yang pertama. Contohnya satu pelajar yang pertama nanti you letaklah 1 hingga 100 nombor and then you pilih rawak. Pilih rawak kata you dapat 45, nombor 45. Jadinya sampel yang pertama you adalah pelajar yang berada di nombor 45 dalam list. So pilihlah okay, yang first. And then disebabkan selanya kita nampak tadi 100 selanya. So the next pelajar should be nombor 145. Sebab 45 tambahlah 100. 145. 145 tadi tu pelajar yang berada di nombor 145 adalah your second sample. Okay, and then proceed lah lagi. 145 tambah lagi 100, 200. Jadi 245 is your third sample. Okay, dan seterusnya 345, 445, 555 sampailah you dapat 100 orang sampel. Itu adalah systematic random sampling. Okay, ini contohlah gambaran dia lah. Dia ada nombor sela yang telah ditetapkan. Kalau tadi persampelan rawak mudah tadi tu dia macam randomly siapa-siapa saja nombor berapa pun boleh. Asalkan dia keluar dekat penjana nombor tadi. Itu beza dia lah di sini. Okay. Alright, setakat ini ada apa-apa soalan berkaitan dengan rawak mudah dan rawak sistematik? Ada apa-apa soalan ke? Semua faham? Semua faham ke? Setakat ni semua faham? Okay. Alright. Okay. So mohon untuk jawab lah sebab saya tak nampak you buat apa thumbs up semua tu. Saya buka slide jadi saya tak nampak. Okay. Alright. Kita teruskan dengan kelebihan. Kalau rawak sistematik dia lebih mudah dijalankan kalau populasi diperolehi. Tapi kelemahan dia kemungkinan berlakunya bias sistematik lah. Bias sistematik. Jadi di sini walaupun nampak macam dia kata mudah dijalankan tapi sebenarnya susah juga sebab kita nak kena dapatkan senarai populasi. Macam saya kata untuk rawak mudah, senarai populasi tu bukan mudah kita nak dapat ke setiap nama pelajar sebab kita takut kita ada tertinggal kan. Jadi agak sukar sebenarnya lah tapi dia a little bit easier lah daripada random sampling tadi. Okay, so seterusnya kita pergi kepada rawak berstrata. Okay, ataupun kita panggil dalam bahasa Inggerisnya stratified random sampling. Okay, stratified random sampling ni dia nama strata sebab bila kita ada populasi contohnya adalah pelajar sekolah menengah di seluruh Malaysia. Okey, selalunya kita akan pilih akan bahagikan kepada sub-sub populasi yang kita sebutkan sebagai strata. Okey, jadi kita akan bahagikanlah bahagikan kepada beberapa strata dan kita akan sampel yang dipilih itu akan dipilih mewakili setiap strata. Maksudnya kalau ada 5 strata kita bahagikan, setiap strata tersebut mesti ada wakil. Mesti ada sampel yang dipilih.
Mesti ada sampel yang dipilih. Dia ada dua jenis pula di sini, proportionate dan disproportionate. Kalau proportionate atau kita sebut sebagai berkadaran, berkadaran ni maksudnya mestilah berkadaran lah dia punya sampel yang dipilih. Kalau contohnya strata 1 ada lebih ramai daripada strata 2, sampel yang dipilih daripada strata 1 mestilah lebih banyak daripada sampel yang kita pilih daripada strata 2. So dia depending on berapa orang yang ada dalam strata itu, sampelnya akan berkadaran dengan berapa orang populasi dalam setiap strata lah. Berbanding dengan tidak berkadaran, maksudnya di sini tidak berkadaran ni kita ambil dia punya orang panggil apa, sampelnya tu, sampelnya dia tidak mengambil kira berapa peratus tadi. Dia tidak mengambil kira, contohnya strata A lebih besar daripada strata B, dia tak ambil kira lah benda tu. Kalau berkadaran tadi dia ada mengambil kira berkadaran dengan peratus setiap strata di dalam populasi lah. Okay, jadi ini contohnya. Contohnya macam kat sini, dia kata kita punya populasi kita adalah list of client kita. List of client kita yang mana stratanya dibahagikan dari segi etnik lah. Yang first Caucasian, yang second African American, and then the third one is Hispanic American. Jadi dia ada 3 strata atau kumpulan di sini. Dan di mana sampel nanti akan dipilih daripada setiap strata yang ada ini. Maksudnya setiap strata ni ada potensi untuk dipilih sebagai kita punya sampel. Dan dalam strata ni macam mana nak pilih? Kita pilih secara rawak. Sebab tu nama dia rawak berstrata. Mula-mula kita buat based on strata. Dalam strata tu kita pilih orang secara rawak. Itu yang dikatakan sebagai rawak berstrata tadi. Okay. Ini contohnya. Ini contohnya yang mana kalau kita tengok dekat sini kan, lelaki 6,000, perempuan 3,000. So lelaki kita nampak di sini dia ambil lebih sikit daripada perempuan sebab population perempuan lebih tinggi, population lelaki lebih tinggi daripada perempuan. Jadi ini yang kita sebutkan sebagai persimpulan rawak berstrata. Dan di sini kita nampak stratanya adalah 2 lah. Dia ada 2 di sini, lelaki dan juga perempuan. Yang mana lelaki ada sampel, perempuan pun ada sampel. So kita nak katakan di sini semua strata wajib dipilih sampel lah. Okay. Itu adalah rawak berstrata. And then last one kita ada rawak cluster atau cluster random sampling. Okay, cluster random sampling ni dia selalu pelajar confuse dengan stratified. Sebab dia macam dua-dua macam ada kumpulan kan, dua-dua kena bahagi ikut kumpulan. Jadi kebanyakan pelajar lah yang dia confuse. Dia confuse ciri-ciri rawak cluster ni dengan ciri-ciri rawak stratified. Sebab dua-dua kena bahagikan kepada kumpulan. Okay, cuma bezanya di sini, okay, rawak cluster ini dia kita bahagikan kepada kumpulan, cuma kumpulan itu nanti kita akan pilih secara rawak dan tidak semua kumpulan yang akan dipilih. Maksudnya contoh kita bahagikan kepada 3 kumpulan, tapi daripada 3 kumpulan ni 1 kumpulan je yang kita akan pilih. Dan semua orang dalam kumpulan yang 1 tadi tu kita akan gunakan sebagai sampel. 2 lagi kumpulan dia tak akan terlibat dengan kita punya bersampelan lah. Maksudnya dia tak akan terlibat dengan kajian kita. Itu beza dia. Kalau stratified ada 5 kumpulan, 5 kena ada wakil yang akan terlibat sebagai sampel. Kalau cluster, kalau you ada 5 kumpulan, katakan daripada 5 kumpulan you nak buat randomly 2 sahaja, you nak pilih 2 sahaja. Jadi 3 lagi yang kita panggil balance tadi tu, 3 tu tak akan terlibat, 2 sahaja yang akan terlibat lah. Okay. Jadi cluster ni dia lebih praktikal. Sebab apa? Sebab you tak payah pergi kepada semua kumpulan. Okay, cuma dari segi reliability, kebolehpercayaan dia agak kurang. Sebab macam saya kata tadi lah, tak semua orang terlibat. Jadi dia kurang sikit lah. Kalau stratified tadi is better. Dari segi reliability, stratified tu lebih baik lah. Okay, sebab dia semua wakil ada. Okay, so itu adalah rawak cluster. Okay, so nanti untuk kita punya aktiviti ni, apa yang saya nak you buat, okay, kelas kita yang next saya nak semua, hari tu ada kumpulan kan, yang bincangkan tentang objektif kajian and so on tu. Dalam kumpulan yang sama, cuba bincangkan berdasarkan you punya objektif kajian dan persoalan kajian hari tu, yang kita dah buat bersama-sama hari tu, ada yang present, ada yang tak. So tentukan siapakah populasi,
Okey, tentukan siapakah populasi anda dan tentukan bagaimana you nak memilih sampel. Teknik persampelan. Okey, saya tak nak you buat yang ni. Yang ni dia ada persampelan rawat muda, persampelan rawat sistematik, persampelan rawat starter. Saya tak nak buat dalam ni. Saya nak you tentukan dalam konteks you punya kajian yang lepas yang you dah propose hari tu. Okey, apakah teknik persampelan yang you nak pakai dan bagaimana you nak menjalankan prosedur teknik persampelan tersebut. Kena terangkan dengan detail. Kalau you kata you nak buat rawat sistematik, contohnya, ataupun nak buat rawat berstrata contohnya, kumpulan strata tu nak bahagikan kepada strata apa, berapa, kan, berapa strata, apakah stratanya, okay, dan bagaimana you nak come out dengan the samples within the strata, lah, okay, so you kena explain all those things lah, okay. So itu adalah aktiviti yang saya nak you buat, yang kita akan tengok dalam kelas yang seterusnya nantilah. Okay, ada apa-apa soalan? Ada apa-apa soalan? Doktor, Okay, ya. yang kumpulan tu kumpulan yang 4 orang tu kan ataupun yang 2 orang tu? Kumpulan yang kita buat objektif hari tu. So 2 orang tu lah. Kan 2 orang kan? Betul. Yang kita buat objektif yang ada pembentangan hari tu sikit berapa orang, 3 orang bentang tu. Okay? Okay, baik. Okay, alright. Buat dalam konteks yang sama dengan you punya objektif hari tu. Okay, dah ada kan hari tu propose objektif kajian, soalan kajian kan. Jadi dalam konteks yang sama, you buat pula siapakah unit analisis, apakah populasi dan bagaimana you nak buat teknik persampelan untuk mendapatkan sampel dalam kajian tersebut. Okay, ada lagi soalan yang lain? Okay, tak ada Kita teruskan sikit lagi. Okay. Kita teruskan untuk yang the next persampelan lah. Kita ada non-probability sampling ataupun persampelan non-probability. Okay. Yang mana persampelan ini seperti yang saya kata dia sesuai untuk kualitatif. Okay, dia sesuai untuk kualitatif sahaja. Boleh guna untuk kuantitatif tapi you tak boleh generalizekan. Okay, saya tak kata macam tak boleh pakai kan. Dia bukan tak boleh dan sebenarnya lah kalau ikutkan memang tak boleh. Especially untuk kalau you nak guna SPSS. Okay, sebab apa? Sebab untuk setiap analisis bagi yang dah melalui kelas kaedah penyelidikan kuantitatif dan kualitatif, setiap analisis parametric sampling, parametric analysis which is t-test, ANOVA, MANOVA, correlation, regression, semua ada assumption. Okay, ada assumption mereka ataupun kita panggil syarat-syarat yang you kena lepas kalau you nak guna all those analysis. Dan salah satu syarat untuk semua analisis yang saya sebutkan tadi adalah menggunakan persampelan rawak. Sebab itu saya kata tadi, you tak boleh buat generalization. Sebenarnya you tak boleh pakai. Tapi ada pelajar yang pakai. Tapi macam saya kata tadi lah, dia ada mazhab-mazhab lah. Ada orang kata boleh, ada pensyarah kata boleh. Tapi you tak payahlah generalize kan. Ada yang cakap macam tu. Tapi sebenarnya kalau ikutkan, assumptions ni adalah you kena pakai random sampling. Kan, random sampling. Jadi bila syaratnya adalah random sampling, memang sebenarnya ikutkan lah. Kalau ikutkan memang tak boleh lah. Okay. So sebab itu saya kata lebih baik kalau you pakai non-probability ni untuk kualitatif sahajalah, walaupun ada juga yang pakai untuk kuantitatif. Okay. So untuk non-probability ni selalunya dia adalah based on kemudahan. You nak dapat senang. Yang nak dapat contohnya you nak pakai 5 orang pakar atau 5 responden untuk interview you. Senang kan, you tak naklah pening-pening kepala kan. You pilihlah orang-orang yang you kenal kan. Jadi lebih mudah. Dan kadang-kadang kita pilih kriteria, based on kriteria. Contohnya kita memang dah ada dah. Okay. Syaratnya adalah dia mestilah guru cemerlang. Dia mestilah dah bekerja selama 10 tahun. Dia mestilah pernah mendapat anugerah apa-apa lah contohnya kan. Jadi kita dah ada ciri-ciri yang tertentu. Itu juga membuatkan kita boleh guna persampelan non-probability lah. Okay. Yang tadi yang mudah tadi tu dia adalah convenient sampling. Yang ini yang ada ciri-cirinya dia adalah purposive sampling. Okay. Snowball pula adalah kita ada seorang. Contohnya saya ada seorang yang saya kenal. So bila saya interview dia, saya tanya pula, ada tak kenal lagi orang-orang lain yang macam ini kan, yang boleh menjawab soalan yang saya nak tanya. So dia pun cakap okey ada kawan saya. So saya pun okey bagi nombor. So saya pun ambil interview lah dia. Ini saya jumpa pula kawan tu, saya tanya pula ada lagi tak kenal orang lain. So dia macam snowball kan kalau kita golek-golekkan salji, dia akan makin besar dan makin besar. Macam
macam itulah dia punya function dia. Maksudnya kita kenal seorang, kita tanya, ada kenal orang lain? Dia kata dia pun suggest orang ni. So kita pun pergilah interview orang tu dan kita tanya lagi, ada tak kenal lagi orang-orang yang boleh jawab, and dia pun bagi lagi nama-nama. So benda tu pun snowballing lah sampailah kita cukup kita punya responden yang diperlukan. Okay. Itu adalah snowball sampling. Dan last sekali adalah quota sampling lah. Quota sampling ni selalunya kita guna based on panggil apa? Ada kota-kota tertentu lah. Beberapa sampel untuk kita nak meningkatkan dia punya kebolehwakilan, keterwakilan sesuatu, kita panggil data yang kita kutip tadi. Okay. Jadi kita lihat satu persatu iaitu convenience sampling. Convenience sampling ini dipilih berdasarkan kesediaan dan kesukarelawan, okey, yang mana dan juga kemudahan lah. Contohnya macam saya ni nak tahulah pelajar ni kalau belajar secara online apa dia punya orang panggil apa, impact. So saya nak interview. Jadi saya macam nak interview siapa? Saya interview you all lah, sebab you all dalam kelas saya dah kenal kan, senang, tak payah nak pergi cari jauh-jauh contohnya. So lebih mudah kepada penyelidik untuk kita nak collect data. So itu yang dikatakan sebagai convenient sampling. Ataupun contohlah mungkin you nak kaji tentang you all semua ni, katakanlah you all semua ni adalah guru. So you all nak buat kajian tentang, mungkin ada salah seorang nak buat kajian tentang guru bahasa Inggeris. So you nak interview guru bahasa Inggeris. So alang-alang dah senang ke, saya pilih je lah cikgu kat sekolah saya contohnya. So itu adalah convenient sampling. Okay. Seterusnya adalah persampelan bertujuan, purposive sampling. Okey, purposive sampling ni pula adalah di mana kita dah ada ciri-ciri tertentu. Okey, kita cuba untuk menghakimi atau judge seseorang. Bukan nak judge in a negative way. Okey, maksudnya di sini kita dah tengok, okey, kawan ni ada tak ciri yang saya nak. Okey, saya nak dia ada pengalaman selama 10 tahun mengajar, saya nak dia adalah guru cemerlang, saya nak dia pernah menang award, kan? Jadi dia ada tak ciri-ciri tersebut? Okey, ada boleh jadi saya punya sampel. Itu adalah judgement yang dimaksudkan. Bukan judgement in a negative way lah. Maksudnya judgement to make sure that they fulfill all the criteria that yang kita nak lah. Jadi itu adalah purposive sampling. Purposive sampling ni kena ingat, kalau you claim that you want to use purposive sampling, kena nyatakan what are the characteristics. Kena nyatakan. Kalau you claim you use purposive sampling tapi tak ada karakteristik yang dinyatakan, then it is not a purposive sampling. Okay. So kena ada ciri-ciri yang you gunakan as a basis to choose the sample. Okay. Okay, ni adalah dipilih berdasarkan kriteria tertentu. Okay. Dan kita ada quota sampling, okay, yang mana dipilih secara convenient berdasarkan pengetahuan awal, berdasarkan tahap pengetahuan and so on lah. So dia lebih kurang macam convenient sampling jugalah. Okay. Cuma dia ada quota. Okay. And then snowball sampling pula adalah yang saya katakan tadi lah. Saya rasa saya dah terangkan tadi. Maksudnya saya rekrut awak. Saya tanya, awak kenal tak lagi siapa-siapa yang boleh jawab pasal benda ni? You pun suggestkan orang lain. So saya pun pergi kepada orang tu. Saya interview dia dan saya minta lagi, you kenal tak siapa-siapa? Dia pun suggest orang lain dan so on and so on and so on lah. So itu adalah snowball sampling. Okay, jadi di sini kena tahulah macam mana kita nak tahu apa teknik persampelan yang kita nak guna. Okey, jadi yang pertama kena pasti dulu ciri-ciri populasi kita. Okey, adakah ciri-ciri sama? Adakah mengandungi beberapa kumpulan yang berbeza? Adakah terdiri daripada unit-unit? Jadi kalau kita tengok kat sini, kalau ciri-ciri sama, gunalah mudah, rawat sistematik. Kalau ada kumpulan yang berbeza, pakai berstrata. Kalau ada unit-unit yang tertentu, pakai kelompok atau kluster. Okey, so kena pasti dululah apa ciri-ciri populasi yang kita nak kaji. Okay. Dan juga kena pasti kekuatan dan kelemahan setiap teknik lah. Okay. Kalau you nak tingkatkan darjah perwakilan, you pakai rawat mudah. Tapi you kena tahulah yang dia akan ambil banyak masa dan sangat sukar. Kalau you juga boleh guna rawat sistematik, dia lebih kurang sama. Cuma dia tak rawat sangat lah. Rawat mudah dia lebih rawat lah. Ataupun dia lebih lagi probability dia lebih besar lah daripada rawat sistematik. Sebab rawat sistematik dia dah ada dia punya pengiraan sela-sela dia tu kan. Jadi kurang rawat sikit lah. Tapi masih lagi di bawah rawat, persimpulan rawat. Okay.
Dan kalau rawak berserata, dia sebenarnya boleh meningkatkan darjah perwakilan sebab semua kumpulan ada wakil. Tapi ambil masa yang agak panjang sebab kita nak pastikan semua kumpulan tu kita nak kena collect data. Contoh kat Malaysia mungkin kita bagikan kumpulan kepada zon-zon tertentu contohnya kan. Jadi kita nak kena make sure ni Sabah Sarawak ada wakil kan. Kelantan Timur ada wakil, Utara ada wakil, Selatan ada wakil, Tengah ada wakil. So you still kena pergi the whole Malaysia. So ambil masa tapi kuranglah berbanding dengan rawak tadilah, okey. Dan juga persempelan kelompok pula dia sangat mudah dan senang. Tapi kalau ahli-ahli bagi setiap unit tadi tu berbeza, dia kurang sikit perwakilan dia lah, generalisasi dia tu, okey. Kalau kawasan tu sangat luas then it's okay lah, okey. Then it's okay lah. Okey. So ini adalah contoh kalau kita pilih wakil pelajar sekolah menengah. Okey, macam contohnya satu, kita pakai persempelan kelompok. So bahagikan kepada zon, pilih 4 zon secara rawak. And then yang kedua, kita pilih kelompok, pilih 2 sekolah dalam setiap zon secara rawak. Dan yang ketiga, dalam setiap 2 sekolah tadi tu, setiap 1, 2 sekolah tadi tu kita barulah pilih secara rawak mudah atau sistematik ataupun strata. Okey, strata ni maksudnya 2 sekolah tadi ada wakil daripada 1 sekolah dan 1 sekolah contohnya lah. Ataupun kita buat rawak mudah, maksudnya kita dapatkan semua pelajar, nama pelajar, semua pelajar dalam 2 sekolah tadi dan kita pilihlah guna rawak mudah macam yang saya terangkan tadi atau sistematik. Okey, jadi itu adalah gabungan persempelan, prosedur persempelan. So you jangan cakap you boleh pakai satu-satu je, you boleh gabung. Okay, you boleh gabung beberapa persempelan. Okay, teknik-teknik ya. Okay, setakat ni ada soalan tentang persempelan, teknik persempelan? Ada apa soalan? Boleh cakap? Tak ada Alright. Terima kasih. Okay, so kita pergi kepada yang terakhir saya rasa tentang betul. Tentang size sample. Okay, kita pergi yang terakhir tentang size sample. Di sini kalau kita tengok sekejap okay, size sample. Macam saya katakan tadilah 300, 250 daripada 1 juta pelajar kan. So macam mana nak tahu berapa orang? Okay, berapa orang yang sepatutnya dipilih. Okay, jadi selalunya kita akan guna beberapa pengiraan atau formula lah. Lebih orang panggil apa? Lebih tepat dan jelas lah kalau kita guna pengiraan instead of kita just orang ni kata banyak ni, orang ni kata banyak ni, jadi kita pilih banyak ni. Also lebih baik kalau kita pakai formula atau apa-apa kita panggil statistical tools untuk kita nak pilih berapa orang sampel yang diperlukan. Okay, dalam kes ini, sampel dia sebenarnya bergantung kepada jenis populasi dan juga reka bentuk kajian. Kadang-kadang populasi yang sangat besar atau populasi yang sangat sikit. Contohnya kalau sangat sikit populasi, selalunya kita buat consensus sampling. Consensus sampling tu di mana kita ambil semua ahli populasi sebagai sampel. Contohnya lah populasi kita cuma ada 100 sahaja. So takkanlah kita nak buat sampling lagi kan? Nak buat kuantitatif pula tu. Mungkin daripada situ kita ambil semua 100 sampel, 100 populasi tadi sebagai sampel kita. Itu kita sebut sebagai consensus sampling. Okay, consensus sampling tu kita mengambil semua ahli dalam populasi menjadi sampel kita. Jadi dia depends. Kalau you punya populasi sangat kecil, mungkin you kena ambil semua. Tapi kalau sampel you populasi you sangat-sangat besar, then barulah kita pilih lah berapa sampel yang diperlukan lah untuk mewakili keseluruhan populasi. Dan juga reka bentuk kajian. Kalau you pakai reka bentuk kajian mungkin eksperimental, mungkin you tak perlulah sampai beratus-ratus kan. Kalau you pakai survey, mungkin you perlukan ratus-ratus. Atau mungkin you pakai reka bentuk kajian case study, mungkin you tak perlulah sampai banyak macam tu, you pakai sikit saja sebab case study dia lebih kepada kualitatif. So depending on your reka bentuk kajian, itu juga dapat menentukan you punya size sample lah. Okey, jadi di sini penentuan bilangan sampel dia ada beberapa formula yang tertentu lah dan juga perisian komputer seperti yang saya sebutkan tadi. Ada formula Kelsier-Morgan, Cohen, ada perisian komputer seperti G-power analysis and so on. Okey, kalau kita tengok di sini ada lagi satu lagi macam Creswell 2005 dia kata kalau you buat eksperimental
you kena ada at least 15 kumpulan, 15 orang dalam satu kumpulan. Okay, experimental. At least bukannya you kena ada 15. At least sekurang-kurangnya. Itu adalah nilai yang paling-paling teruk lah you boleh dapat 15 orang. Tapi selalunya kita akan go with higher numbers lah. Okay, untuk experimental selalunya kadang-kadang kita ambil 30 orang, 40 orang. Okay, untuk correlational anggaran 30 peserta itu adalah yang paling-paling minimum kalau you memang dah tak boleh cari. Okay, dan kalau pakai survey research design 350. Okey, itu adalah berdasarkan Creswell. Okey, tapi kalau kita tengok kat sini, ada tak ada tulis Crabtree Morgan punya table kat sini? Ada. Jadi kita tengok ya. Okey, so dalam, sekejap ya, saya besarkan sikit. Okey. So kalau ikut hair pula, dia kata 20 kecil sangat, 1000 besar sangat. So you janganlah macam hair lah, ikut hair dia kata 20 janganlah ambil kecil sangat kan. Lepas tu kalau dah 20 tu kecil sangat, janganlah ambil sampai 1000 lebih pula. Betul-betul lah populasi sampai 1 juta kan. 1 juta kita nak ambil lah sampel sampai 1000 lebih. Itu terlalu besar. Okay. So selalunya dia kata kalau untuk regression ataupun analisis multiple regression mesti at least 5 darab dengan, let's say kalau you ada 5 pun boleh ubah kan. So kena darab 5 darab 5. So 5 darab 5 berapa orang? So itu adalah orang panggil apa, pengiraan dia. Okey, itu adalah pengiraan dia. Tapi still macam saya ceritakan tadilah, dia ada banyak-banyak kita panggil mazhab ataupun pandangan daripada pelbagai researcher lah. Macam tadi Hare dia kata macam lain, lepas tu Creswell dia kata lain, dia tak samalah, tak sama dia punya ciri-ciri dia. Okey, jadi di sini ini adalah prosedur yang dikatakan berapa bilangan minimum lah kalau you buat factorial analysis, kena ada at least 100 ataupun 5 atau 20 kali bilangan pemboleh ubah. Kalau you ada pemboleh ubah ada 5, you darablah 5 ataupun darab 20. Okey, kalau you buat multivariate MANOVA mestilah at least ada 20 orang untuk setiap kumpulan. Okey, kalau you buat structural equation modeling atau SEM mestilah ada at least 100 hingga 200, tapi tak boleh lebih 400 sebab lebih daripada dianggap terlalu besar lah sampelnya. Tapi you kena ada at least 100 tu 200 lah. Okay. Jadi di sini ada orang yang mencadangkan jadual penentuan sampel. Macam contoh Cohen, Crabtree Morgan and Lipsy, dia ada jadual-jadual yang dia dah keluarkan. Contohnya macam di sini, ni adalah Crabtree and Morgan. So kalau kita tengok N dekat sini adalah population, N ni adalah population, S adalah sampel. So kalau kita tengok kalau kita ada 1 juta dekat sini, berapa orang sampel yang kita perlu ambil? 384 sahaja. Okey, ini adalah berdasarkan Crabtree and Morgan. Kalau kita tengok di sini, dia kata kalau survey research, kalau population kurang daripada 200 kena ambil semua. Semua tu adalah konsensus lah tadi yang saya ceritakan tadi. Okay, census sampling. At around a population of 400, 50% should make up the sample. Maksudnya kalau ada lebih kurang 400 as sample, kena ambil 200 as 400 population, kena ambil 200 as sample. Kalau kata you ada 1000 population, you can ambil 20% as a sample. Okay, dan kalau large population 5,000 and above, you boleh ambil 350 to 500. Not more than 500 lah. Okay. Kalau ditengok kat sini correlational studies minimum 30 orang. Kalau experimental at least 30 orang satu kumpulan. Dan ini adalah sebenarnya telah dikeluarkan oleh Crabtree and Morgan lah, Crabtree and Morgan. So kalau nak tahu kena boleh rujuk yang inilah lebih detail. Okay, yang ini lebih detail. So kita boleh nampak di sini okay, itu adalah tentang persampelan, size sample. Okay, size sample yang kita boleh ambil. Okay, jadi next last one kita nak tengok tentang ralat persampelan. Okay, ralat persampelan. So kalau macam saya katakan tadi lah, kalau you pakai non-probability sampling tak sesuai kalau kita nak analyse using statistical analysis yang saya sebutkan tadi lah. Okay, sebab kita kena pakai random sampling macam yang saya cakap tadi. Okay, supaya kita boleh buat generalisasi kepada
population. Bila kita pakai rawak persempelan tidak rawak, okey, yang mana ianya tidak mewakili populasi, itu yang akan terjadinya ralat persempelan yang kita tak nak sebenarnya, ralat persempelan ini. Okey. So ini adalah ralat bukan persempelan ralat bukan persempelan seperti missing data, recording, data entry and analysis error. Ini adalah bukan dikatakan sebagai sampling error. Okay, jadi jangan you misunderstand pula bila ada missing data, you kata oh sampling errornya adalah missing data. Sampling errornya adalah masa kita masukkan data tu kita ada macam salah-salah typing sikit and so on. Okay, itu bukan ralat persempelan. Okay, yang mana perkara-perkara seperti missing data, recording, data entry, analysis error ini dia adalah menunjukkan konsep yang lemah. Okay, ini juga adalah contohnya kalau you punya soal selidik memang tidak bagus, itu bukan ralat persempelan juga. Okay, ralat persempelan ni apabila dia tidak mewakili populasi, itu sahaja. Okay. So ralat jawapan terjadi apabila responden tidak tahu, tak jawab atau jawapan yang mengelirukan. Ini adalah ralat jawapan. Ralat jawapan maksudnya kadang-kadang student ni kita bagi survey, dia tak faham pun soalan, dia jawab je kan. Bila tanya dia tak faham pun sebenarnya apa yang kita tanya. Itu adalah kita panggil sebagai ralat jawapan. Okay, ralat jawapan. Ataupun dia tak jawab kan. Kita bagi 10 soalan dia jawab 5 je. 5 lagi dia tak jawab. Itu adalah ralat jawapan. Sebab dia di bawah missing data lah. Okay. Dan last sekali kita kena tahu saiz peserta dalam kajian kualitatif. Okay, so kajian kualitatif selalunya dia tidak melibatkan persempelan sebab kita tak panggil sampel untuk kualitatif, kita panggil peserta kajian. Okay, peserta kajian. Kena ingat, kalau kuantitatif kita panggil sampel. Okay, kalau kualitatif kita panggil peserta kajian. Peserta kajian ni dia tak ada pengiraan. Dia tak ada koreksi Morgan, dia tak ada. Okay, selalunya untuk peserta kajian bagi kualitatif ni selalunya kita adalah orang ni yang kata kena ada banyak ni kan. Tetapi sebenarnya dia untuk kualitatif ni you kena tahu bila data you dah tepu. Maksudnya dapatan you berulang-ulang sahaja. So kalau you dah buat, you interview 1 orang, 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang, you interview yang ke-6, you interview yang ke-5, nampak macam sama je jawapan macam orang sebelum ni. Interview yang ke-6, sama je jawapan macam orang sebelum ni, then you tahulah data you dah tepu. Then you can stop to collect the data. Okay, itu adalah kualitatif. Tapi ada juga yang memang you dah tentukan you nak pakai menurut HAIR untuk kualitatif kena ada at least 5 orang. So you pun decide, you pun interview lah 5 orang. Tapi kadang-kadang you kata oh nak interview 5 orang. Tapi 5 orang you dah interview masih lagi ada new and emerging teams kan. Macam konsep-konsep yang baru yang you dapat and you decide you nak continue lagi 6, 7 kan. Then it's okay, tak ada isu. Dia tak ada maksudnya katanya oh salah you tak boleh ambil 10, you tak boleh ambil 15 dia tak ada. Sebab dia tak ada apa-apa sebarang pengiraan lah untuk kualitatif. Okay, dan selalunya kita macam saya kata tadi pakailah non-probability sampling. Non-probability sampling. Okay, ni yang saya rasa kita dah buat apa yang saya minta you all buat lah untuk next kan, sebab you dah ada tajuk kajian hari tu. Jadi apa yang saya nak adalah you buat benda ni. Ini adalah yang saya minta you buat tadi. Okay. So ada apa-apa soalan setakat ini untuk topik unit analisis, persempelan dan populasi? Ada apa-apa soalan? Ada apa-apa soalan? Tak ada, doktor. Tak ada Okay, so kalau tak ada apa-apa soalan, saya rasa itu sajalah saya rasa. Harapnya kalau you all tiba-tiba ada apa-apa persoalan masa you buat latihan, katakanlah you buat latihan yang saya berikan tu, you tak faham macam mana nak buat ni kan, apa tu sistematik cluster dengan strata ni apa beza dia, contohlah you tak boleh nak faham ataupun ada benda-benda yang you nak tanya, you boleh tanya saya je insyaAllah. Okay, alright. So saya rasa itu saja. Okay, untuk kelas kita hari ini. Kelas pun dah 10.45. Okay, selamat Hari Raya semua. Bolehlah saya pun tengah hari insyaAllah kita pun dah nak siap-siap. Okay, untuk beraya. Okay, saya rasa mungkin ada yang dah berada di kampung lah ni antara yang dalam kelas ini. So enjoy your Hari Raya holiday. Enjoy your cuti sekolah. Okay.
InsyaAllah kita jumpa lagi pada kelas yang terakhir untuk kita punya kuliah nantilah sebelum kita teruskan dengan pembentangan untuk semester ini. Apa-apa soalan boleh tanya saya, jangan risau, okey? So itu sahaja. Assalamualaikum semua. Doktor, slide ni Doktor, doktor akan hantar salam grup ke? Apa ni banyak sangat soalan? Apa? Sorang-sorang? Slide ni doktor akan hantar dalam grup ke? Ya, saya akan hantar selepas ini. Okey. Right away. Okey, ada apa-apa soalan lagi? doktor, boleh saya tanya pasal pembentangan tak? Boleh. Ah, ini saya jumpa Kak Muda, sekejap saya hantar dekat dalam chat. Ya. Saya jumpa Kak Muda untuk regarding yang pembentangan tu. Boleh ke kalau group saya ikut macam yang guideline ni? Uh, apa yang you jumpa tu ya? Saya jumpa dekat dalam model UKM untuk ini untuk basically untuk pembentangan tu lah, macam guideline pembentangan. Oh, boleh pakai, boleh. 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 Part A, part B sama je doktor. Uh, tak kisah sebab macam yang saya cakap lah, you nak buat macam mana pun pembentangan, saya tak kisah asalkan yang saya sebutkan dulu ada. Maksudnya kalau you ceritakan tentang eksperimental kan, mesti ada ciri-ciri apa tu eksperimental, bagaimana nak memilih populasi untuk eksperimental, apa instrumen yang sesuai digunakan, bagaimana dia punya dari segi perspektif paradigm dia. Eksperimental selalu pakai positivism ke pragmatism ke apa ke. So semua benda yang you dah belajar daripada minggu pertama sampai minggu akhir ni mesti ada dalam konteks you punya reka bentuk kajian. Itu sahaja. You nak buat macam mana itu terpulang. Tapi semua maklumat tu mesti ada. Okay? Okay, baik. Thank you doktor. Alright, ada lagi soalan lain? Tadi macam ada beramai sangat nak bercakap tadi. Ada lagi soalan lain? Tak ada Okay, so kalau tak ada itu sajalah untuk minggu ni. Nanti kita jumpa lagi untuk minggu kuliah kita yang terakhir. Okay, Assalamualaikum semua. Selamat tengah hari.